Ni suratnya. Dak surat dalam ni, Cik. Kaki, banyak. Suratnya banyak ni. Ada surat perjanjian tak pun? Ada. Ni suratnya. Ni hantarannya. Nama air jadi, makcik. Astagfirullahaladzim. Makcik, makcik betul hantar. Happy birthday to you. Makcik nak marah. Makcik nak marah-marahnya. Anak punya isian. Ya, makcik betul fikir. Mana boleh banyak senang. Makcik bawa barang ni nasib. Alhamdulillah banyak makcik. Semoga dimudahkan anak dan nak betul umur mati. Alhamdulillah. Maaf tu makcik. Ya, tak apa. Saya tenang sebelum dia nak. Saya nak ayah dia nak. Saya juga juga. Makcik betul. Tak terfikir tak kasi dia. Kasih. Kau kat mana Kau balik ni kau minta ampun dengan mak besar kau Betua punya anak. Mak ni dah sampai gigil-gigil. Betua. Rupanya belon 3. Satu-satu. Betua. Kakak hantaran 10,000 untuk dia. Alhamdulillah amin. Syukur pada Allah nak. Mak doakan anak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur anak mak. Alah. Ya lah mak ingat dah seminggu tak ada rumah. Betul ah? Mak ni bercakap lah mungkin dia dekat rumah mak dia. Saya ingat ke betul? Menjadi tahu watak aku. Memang betul lah nak. Dia cakap memang mak pun tercengang berderah darah mak dengan 10,000. Mana mak nak cari 10,000? Ha? Sepanjang jalan dok mikir. Alhamdulillah. Syukur pada Allah anak. Apa antaran 10,000 Dengan izin Allah dapatlah makcik dengan 10,000 ni lah. Mudah-mudahan makcik murah-murahkan rezeki anak-anak makcik. Panjang umur dia apa rezeki dia sama dengan makcik di rumah makcik nak. Amin. Mudah-mudahan tak ada lagi lah orang nak kutip hutang. Jangan dapat 20,000 sudah. Makcik pun terkejut dengan makcik. Kacik. 20,000. Makcik pun tercengang.